Okay, hari ni kita terjah diorang pula sebab itu dia dah terjah kita pula kan. Sekarang giliran kita pula. Assalamualaikum. First kita akan terjah. Okay, soalan kita. Awak nak jadi influencer ke professional worker? Professional worker. Sebab saya tak suka jadi influencer, tak suka berada dalam kamera. Macam ni lah. Ya, saya tengok awak macam orang yang tak tahu malu lah. Baik sikit tu. Tak suka. Habis awak nak jadi professional Kalau professional worker nak jadi apa? Saya nak jadi tak tahu lah nak jadi apa. Kau nak jadi apa? Asal tanya aku lah? Asal ikut aku lah? Tak boleh, biarlah aku nak ikut kau. Ijaz, kau nak jadi apa Ijaz? Kau nak jadi apa? Okay, aku interview kau. Nak jadi influencer ke professional worker? Professional worker. Sebab influencer tu boleh pergi mana. Professional worker banyak aku nak jadi lah. Kau nak jadi mana satu? Nak jadi ahli sukan, futsal, macam-macam lah. Tapi sukan lah. Oh, boleh lah. So, yang first tadi dia nak jadi professional worker. Nak jadi apa? Ahli sukan. Tapi nampak gaya macam boleh jadi wartawan. Kita tanya Mamat ni lah. Awak nak jadi professional worker ke influencer? Saya nak jadi seorang bapa yang penyayang. Tu tak menjawab soalan lah. Apa beza? Beza lah kerja. Bapa tu bukan kerja. Saya nak jadi influencer. Oh, influencer. Sebab saya nak hasut semua orang kat bumi ni supaya tak sakiti orang lagi. Kita kena sayangi semua manusia kat bumi ni. Hasut orang supaya sayangi antara satu sama lain. Itulah jawapan daripada diorang ni. Okay, last kita cari seorang lagi lah. Ini macam orang penting sini kan. Bang, awak nak jadi influencer ke professional worker? Saya influencer ataupun professional worker. Saya lebih memilih professional worker. Sebab dunia influencer ni kita tak ada terhad. Dia dunia bebas, mana luar dalam mesti diekori oleh manusia-manusia di luar sana. Saya nakkan privacy lah. Saya nakkan privacy antara hidup saya, keluarga tu. Saya tak nak melibatkan media-media luar. Faham? Privacy Kalau professional worker tu nak jadi apa? Kau tengok mata muka saya ni, saya nak jadi businessman. Businessman tu nak jual apa? Saya nak jual semua apa yang ada kat Malaysia ni. Saya nak jual benda yang halal lah. Saya tak nak jual satu benda saja, tapi saya nak meluahkan. Sebab saya nak, cita-cita saya adalah nak bagi mengeluarkan semua aset yang ada di dalam diri saya. Jadi saya lebih memilih jadi businessman lah. Dia dah dengar ulasan dia tapi saya tak faham apa-apa. Yang saya tahu dia nak jadi businessman. Tu je lah. Professional worker. Sebab influencer tu sekejap dia punya ni. Era influencer tu sekejap kan. Dia tak ikut kepada macam tu lah. Dia tak lama. Era dia sekejap ni. Kalau professional ke kau jadi apa? Ni zookeeper. Zookeeper yang jaga zoo. Jaga haiwan tau. Sebab saya minat haiwan. Itu je. Agak menarik jawapannya. Tu haiwan yang dia dah jaga lah. Dah besar. Kita dah tanya semua. So dah tu je lah. Tak ada apa dah.